Saya ulang lagi sekali, Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri di atas penderitaan rakyat. Konon-kononnya rakyat menderita, tetapi sebenarnya rakyat lebih menderita di bawah Datuk Seri Anwar. Harga minyak naik. Ngucap dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kau melalui ni, wahai naib presiden perkasa? Mu nak tipu siapa? Mu nak bohong siapa? Tak ada dah. Taktik 80 macam hok mu bawa ni. Mu dengan presiden perkasa tu sama-sama all school. Mu kecek ni macam Malaysia ni nak utuh dah. Macam Anwar Ibrahim tak mampu nak urus negara. Mu ingat rakyat hari ni buta. Mu ingat rakyat hari ni tak nampak apa yang berlaku dalam dunia hari ini. Hari ini bukan Malaysia aja yang hadap macam ini. Seluruh negara hadap, seluruh dunia hadap kenaikan harga minyak diesel. Ada negara-negara yang sudah mencatu diesel. Mu tak nampak ke? Mu hanya nak cari kesempatan. Mu hanya nak buat huru-hara. Mu ingat rakyat bodoh ke? Apa yang kerajaan buat? Mu kata kerajaan tak buat gapo-gapo. Kerajaan hari ni buat, mu dengar baik-baik. Ya, diesel naik, tapi subsidi masih ada untuk kenderaan perdagangan. Rakyat biasa pun dapat juga subsidi diesel dari 200 ke 300 ringgit sebulan. Maknanya kerajaan lindungi sektor logistik supaya harga barang tak melambung lebih teruk. Dan rakyat biasa macam kita ni, tak ada 4 kali 4, tak ada diesel, tak sedut melalu lah. Kita masih lagi menikmati RON 95 dengan harga RM1.99 seliter. Antara yang paling murah di dunia ini, nikmat mana lagi yang mahu kita dustakan? Jadi naratif konon Malaysia gagal itu datang dari mana? Hakikatnya di bawah pentadbiran PMX, bantuan tunai rakyat diperluas, STR, SARA, bantuan golongan B40 dan miskin tegar sampai ke akar umbi. Pelaburan asing masuk berbilion ringgit. Ekonomi mula stabil selepas tekanan global. Ini fakta, bukan sembang politik kosong. Kalau nak kritik, kritiklah dengan data. Bukan main ikut tembak, ikut emosi sampai nampak macam tak faham ekonomi dunia. Rakyat sekarang ni bukan macam dulu. Semua boleh nilai mana fakta, mana akta.